Ni akulah. POV aku Aku suka. Kalau kau shoot drama lah, kau suka angle macam mana? Kalau akulah, aku suka banyak perubahan kamera, angle kamera. Kejap long, kejap short. Faham tak maksudnya? Tahu. Kena ada 2-3 kamera lah. Aku tak suka benda yang static sebab aku rasa bosan. Memang, tapi yang masalah nanti editing nanti. Kalau kau juga editing, tak ada masalah. Kau buat je lah. Yang penting kau je lah. Itu antara faktor yang kena ambil kira lah. Okay. Walaupun banyak angle kau shoot, sama juga bila kau director kan. Kau banyak angle yang edit bukan kau. Editing yang kau edit. Kerja kau director, kau shoot je. Karya-karya yang kau kan. Tak mestinya angle yang cantik. Dia akan pilih angle yang cantik tu yang pilih kat masa editing. Okay. Melainkan kau Samsul, kau shoot, kau yang edit, dia kau yang pilih. Samsul dia edit sendiri. Samsul dia edit sendiri. Gila. Lagu-lagu semua dia pilih. Dia beli. Gila dia beli lagu tu, dia download. Betul lah, dia dah beli, hak dia lah. Ya. Tak gila dia sampai boleh editing sendiri. Dia edit sendiri. Shoot pun dia sendiri. Shoot dia kan director. Dia director. Dia handle kat tak shoot? Maksud aku dia handle kat.